Okey, tip sedikit. Tip sedikit. Kenapa dia tak duduk dekat bawah? Kenapa dia tidak duduk di bawah? Refresh. Update on chart. Control anak panah ke bawah tak nak. Okey, katakan kita buat macam ni. Kita tambah command je. Okey. Perasan tak? Sebelum ini kod yang sama dan indikator ini semua berada di bawah kan, berada di ruangan indikator. Tapi sekarang ini kita nak tukar dia jadi duduk dekat atas. Apa yang kita kena buat adalah simple je. Inilah kelebihan untuk PineScript. PineScript ni kita tak perlu macam MQL file, kena buat dua file yang berasingan. Dan kod dia pun agak berbeza, maknanya banyak benda yang nak kena ubah kan. Kita nak ubah daripada indikator kepada EA ataupun strategi, banyak benda yang kita nak kena ubah. Tapi untuk PineScript kita just ubah satu sahaja, iaitu ini, daripada indikator kepada strategi. Okey, dan refresh balik. So daripada dia duduk dekat bawah tadi, dia dah duduk dekat atas ini. Bila duduk kat atas ini, barulah kita boleh nampak sebenarnya macam mana kita nak buat indikator tu. Bahasa mudah indikator lah kan. Macam yang orang lain buat, "Wish bang, macam mana kau buat signal untuk crossover untuk kalau MA cross MA5 cross MA10 katakan, and then kita keluarkan dia punya signal buy, signal sell." Okey, saya ambil, kita dah ada ini MA5, kita susun balik dulu MA, kita susun MA dekat sini, and then kita rename balik supaya dia menjadi orang kata kau punya kod, dia punya style dia macam ni. Identity. Fast kita tukar kepada EMMA 9. Slow kita tukar kepada EMMA 21. Sebab apa? Sebab kat sini ada 9. EMMA 9, EMMA 21. Jadi bila kita tukar yang ni, fast ini kita kena tukar. Fast tadi adalah EMMA 9. Okey. Slow ini adalah EMMA 21. Okey, bila kita susun balik, yang ni kita boleh buang dulu dan kita nampak. Okey, and then kita dah ada benda ni. Refresh. Andik EMMA memanglah typing. Okey, ada lagi ke? Kat sini pun nak kena tukar lah semua sebenarnya. Pendek kata, ini yang malas ni. Ada lagi tak? Kat sini pun sama. Okey, dapat. Katakan sekarang ini kita ada 4 MA, and then kita nak buat satu signal berdasarkan crossover. Kalau buy, ini plot buy, sama je. Korang boleh tukar bila korang tukar buy, tengok bila tukar buy, segala yang berkait dengan dia kena tukar. Contoh kat sini buy MA. Buy, jangan tulis panjang-panjang. Kau akan tahu nanti bila lama-lama kau akan tahu sakit hatinya bila tulis panjang-panjang. Tapi ni sebab saya nak tunjuk contoh. Cross MA. Jadi kat sini pun nak kena type cross MA. Kena tukar lah kan. Buy, sell, cross.
cos MA. Kat sini pun cos MA. Okey, kenapa kita nak kita ubah? Sebab mungkin nanti korang akan buat banyak. Bila banyak, kita nak kena ada satu identify tau. Identity yang berbeza-beza. Tak boleh sama. Dia tak boleh sama. Okey. Jadi bila kita tukar kat sini by cos MA, ini hanyalah melukis. Plot maksudnya kerja dia melukis. Tapi apa yang dia nak, apa dia punya signal dia? Signal dia kat sini. Mula-mula kita pakai MA9. So kita ada merun. Contoh yellow dan MA50 dan MA200. Okey. Red. Okey, jadi kita tukar dekat sini. MA50. MA50 MA200 Okey, MA50 MA200. Okey, kita akan nampak kat mana dia crossing. Mak kau jalan belakang sangat ni crossing. Jarang lah. Sebab kita ambil yang tu kan. Kita ambil yang tu, dia akan jadi jarang lah sikit. MA20, MA21 dekat belakang. MA20 dengan 200. Sepatutnya ini merah. Okey. Nampak tak dia tulis kat bawah. Okey, dia tanda kat sini. Bila dia cross, dia keluar anak panah dekat sini. Okey. Untuk yang ni besar sangat lah. Pandai-pandai lah korang tukar. Macam mana kita nak buat dia keluarkan signal dekat sini? Kan ini dia keluarkan signal dekat candle. Kita ambil satu nilai yang lebih kecil lah. Kita ambil 21.50. 21.50. Sebab itu besar sangat trend dia. 500 tak ada, tak wujud. Okey, kita dapat. Kita cari balik. Dekat mana cos MA? Okey, kat sini satu. Banyaklah pula. Ini sell, ini cos buy, ini cos sell, ini cos buy, ini cos sell. Okey, so kita dapat ini cos buy. Okey, jadi kita dapat dia punya signal dia. Macam mana kita nak tukar dia? Duduk dekat bawah. Ini kan dia crosskan biru dengan biru dengan, tak tukarlah benda tu. 9, 21 kali biru, and then 50 color kuning. Okey, kat sini biru dengan kuning kat sini dia cross. Betul kan? Nampak tak? pada chart ni nampak tak? Okey. So kita plot dia pada shape triangular equation below bar. Kita tak nak duduk bawah below bar. Kita mungkin nak duduk dekat tempat cross itu sendiri. Location dia apa lagi yang ada? Below bar, bottom, absolute. Ni apa? Takkan ini je yang ada? Oh, absolute ni kat bawah. Tak nak lah. Takkan macam ni je. Come on lah. Bottom. Okey, bottom dekat bawah ni pula. Dekat bawah. Kalau top dekat atas ni pun tak membantu sebenarnya. Come on lah. Takkan ini saja yang ada. Okey. So itu je lah yang ada. Memang itu je yang ada. Nak buat macam mana? Sebab itu je API. Itu API dia dan itu sahaja yang ada. Jadi itulah yang kita boleh buat. Maksudnya limitation apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat bergantung kepada API. API dia kalau dia bagi tahu boleh letak dekat sini, kita boleh letak. Tapi kalau API dia kata tak ada bang, minta maaf. Nanti mungkin 3 bulan lagi kita orang buat lah kot. Ini selalu berlaku lah dalam komuniti MQL. Dulu memang selalu lah minta dia buat, minta dia buat. Untuk Pinescript ni saya tak tahulah dia orang punya team dia sehebat macam MQL ke ataupun tak. Okey, faham yang saya nak cerita dekat sini tadi.
adalah berkisar tentang macam mana kita nak tukar daripada duduk bawah kepada atas.